Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, this video regarding chapter 6. Dia dah masuk chapter yang ke-6 dah. So, chapter yang ke-6 ini adalah something like we call as a general knowledge lah. In order to open a new venture, what kind of approvals, what kind of licensing yang kita perlu mohon, siapakah ataupun apakah financial assistant yang ada di luar sana yang boleh membantu kita dari segi support, dari segi manpower, development dan sebagainya. So kita kena tahulah sebenarnya kita buat bisnes ni ada golongan-golongan yang boleh membantu kita untuk membangunkan lagi bisnes kita. So kita mulakan dengan approval and licensing. Yang mana approval and licensing ini kalaulah bisnes kita itu relate dengan ataupun memang requirement dia memerlukan pengesahan dan juga apply for the license, boleh apply lah. Tapi kalau tidak, tak apa, you boleh jalan bisnes you macam biasa. Okay? Most of the time adalah bisnes-bisnes yang terlibat dengan manufacturing, yang terlibat dengan construction, and so mereka ni kenalah mohon approval and licensing. So we go through one by one. There is about 9 sebenarnya, 9 jenis approval dan juga licensing yang perlu dimohon oleh bisnes yang relate. The first one adalah manufacturing license, yang mana manufacturing license ini dia melibatkan bisnes-bisnes yang involve dalam manufacturing activities. So ada beberapa aktiviti yang melibatkan authoring, melibatkan melibatkan blending, altering, ornamenting, finishing or any related yang masuk dalam manufacturing activities. So if your business is categorized as a manufacturing activities, dan mestilah manufacturing company yang mempunyai shareholder fund 2.5 and above, dan juga mempunyai jumlah pekerja full time melebihi 75 ataupun melebihi, barulah you diwajibkan untuk daftar manufacturing license, dapatkan license untuk you operate your punya business. Kalau tak, you boleh jalankan business without applying for manufacturing license lah. Kalau kita lihat kepada size of company ni, dia boleh dikategorikan sebagai large company lah. Sebab dia 2.5 above million contribution from shareholder dan juga 75 pekerja, melebihi 75 pekerja full time. Okay, so untuk dapatkan license ini, owner mestilah go for MIDA, Malaysian Industrial Development Authority. Mesti buat dengan dia lah, apply dengan dia. So dapatlah license tu, ada beberapa dia punya requirement. So you just go for apply dan dapatkan manufacturing license. Yang kedua adalah what we call as no objection letter, yang mana spesifik kepada location of the project. Kita buat projek di Selangor tapi HQ dekat Melaka. So kita kena dapatkan kelulusan nak buat projek dekat Selangor tu by state government. Kerajaan pemerintah Selangor yang perlu luluskan. So what we need to do adalah the first one, kita kena submit letter of permission daripada state government kepada MIDA, supaya MIDA yang tadi kita apply for manufacturing license, dia boleh double check about the manufacturing license, memang dia ada manufacturing license, so bolehlah dia jalankan projek di tempat yang dia nak jalankan. Dia dapat kelulusan daripada state government. Okay, alright, laju pula. Seterusnya adalah approval for planning permission di bawah Akta Town and Country Planning Act 1976. Kebanyakan approval yang kita minta ni sebenarnya dia ada akta yang mewajibkan kita untuk dapatkan pengesahan. Kalau tak dapat, so bermaksud aktiviti yang kita jalankan itu dijalankan secara illegal. So planning permission need for a development and use of all lands and building. So bila kita minta approval for planning permission, bermaksud kita nak menggunakan semua kawasan tersebut dan juga bangunan.
So kena dapatkan approval daripada siapa? Daripada local authority. Kalau duduk kat Shah Alam, MBSA. Duduk dekat Perak Tengah ni, PT. Kalau duduk kat Kuantan, MPK. Berdasarkan local authority masing-masing lah. Okay. And another one adalah approval for building plan. Dia lain, nampak dia sama tapi lain. Okay, untuk building plan ini kita ada akta street drainage and building. Jalan, saliran dan juga bangunan. Itu akta. Tapi in terms of nak dapatkan approval, masih lagi sama iaitu local authority di tempat masing-masing lah. So, dia lebih kepada bidang construction. So, kita nak allocate kita punya projek perumahan itu, kita punya planning untuk buat projek perumahan itu. Kebanyakannya dilakukan oleh siapa? Oleh architecture, draftsman and engineer. So, mereka ni lah kena minta untuk approval tadi tu. Sebab apa mereka ini adalah qualified person. Dia pun pergilah hantar plan, drawing ataupun calculation yang relate dengan bangunan tadi tu. Tempat hak dia nak bangun dan tu construction tu pergilah hantar kepada pihak local authority. Okay, sebab mereka ni lebih berpengetahuan. Okay, and another one adalah approval for certificate of fitness for occupation. Ini adalah salah satu lagi approval yang kita perlu dapatkan daripada local authority untuk complete building needs to be certified as being fit for occupation. Keadaan bangunan itu selamat digunakan ataupun tidak. So perlulah dapatkan pengesahan. Nanti mereka akan pergi check lah. Mereka akan pergi examine keadaan semasa, condition semasa, boleh diguna pakai ataupun tidak. So, this kind of approval diletakkan di bawah Uniform Building Bylaws 1984. So, kalau you tak mohon approval, you pakai buat je projek tu, you boleh dakwa di bawah ini lah. Okay, approval seterusnya adalah approval for business related license. So, for example, kalau kita ada kilang, so kebanyakan pekerja kilang kita kebanyakan owner kilang dia buka kafe sendiri ataupun dia buka kantin sendiri. Betul. So, kantin ini nak beroperasi di dalam kilang perlulah dapatkan license. License daripada siapa? Daripada sama local authority juga. Okay. And another one, factory premise nak bangunkan ataupun nak operate factory pun kena dapatkan premise. Advertising signage pun nak naik papan tanda dekat sesebuah premise, nak letak nama dan sebagainya, mestilah dapatkan authority daripada local authority, dapatkan approval daripada local authority. Berapa saiz dia, tulisan yang macam mana, guna colour yang macam mana, semua tu akan di-check oleh local authority. Okay. The next one adalah approval for environment control. So, ini diletakkan di bawah Environment Quality Act 1974 yang mana mewajibkan setiap manufacturer yang mengeluarkan hasil buangan. Okay. So, hasil buangan ini sama ada dibuang, dialirkan ke laut ataupun ke sungai. So, macam mana? So, mestilah mendapatkan kelulusan daripada pihak Department of Environment. So, kita tak naklah Johor dulu pembuangan bahan toksik menyebabkan ramai sesak nafas dan sebagainya. Pembuangan sisa toksik ini boleh dibuang tetapi mengikut requirement dan juga some of them kena convert dulu kepada yang lebih safety lah. Tak boleh nak buang serbu macam tu je. Kita never know apa yang berada dalam hasil buangan itu. Termasuklah kalau kita nak install incinerator cerobong. Kita tengok kat kilang-kilang ada cerobong, ada asap pokok tu, nak buat benda tu pun kena ada approval daripada Department of Environment. Dan macam kalau kita pergi Ketih tu kan ada keluar api dan sebagainya kan, yang tu pun kena dapatkan approval. Tak boleh semena-mena nak keluarkan je sisa bahan-bahan ni lah. Hasil daripada kita buat produk tu lah. Okay, the next one adalah approval for safety and health. Dia ada dua, iaitu Factory and Machinery Act 1967, di mana kita nak dapatkan kelulusan untuk kita operate the machine.
Biasanya kalau bisnes yang pembuatan ini, dia memang ada mesin yang besar-besar dan sebagainya. So, untuk kita operate mesin tersebut, mestilah mesin tersebut mendapat kelulusan terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk menjamin keselamatan kita punya pekerja. Okay, so kita untuk safety and health ni dapatkan kelulusan daripada DOSH, Department of Occupational Safety and Health. Okay. Seterusnya, which is the last one adalah Axis License and Sales Tax License. Bermaksud kalau kita ada import barang, export barang. So dikenakan tax. So ini adalah di bawah Royal Custom Malaysia. Custom Diraja Malaysia. So berapa banyak barang yang dibawa masuk, yang dikeluarkan, dikenakan tax. Okay, so sales tax license ini diletakkan di bawah Sales Tax Act 1972. So setiap barang yang kita keluarkan, yang kita import, yang kita ekspor mesti dah melalui custom dan dikenakan tax. Okay, itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.